Saya nak tahu siapa pegawai yang in charge ni. Siapa pegawai yang in charge ni? Kau bayar, kau memang ah. Assalamualaikum, Datuk Bandar MBDK. Sekarang ni orang tengah turap jalan. Tengok ni berair. Lepas tu kau nak taruh premik je ni. Mana boleh lekat? Ni macam ni nampak? Boleh lekat ke? Nampak? Ni nak taruh ni lori. Tu nampak? Dia dah tarik ni. Nampak? Ni. Mana boleh lekat? Ni nak tarik. Memang pecah lah jalan ni. Tengok. Siapa kontraktor ni? Siapa kontraktor? Ni, kontraktor cak ayam ke apa? Ini dalam saya komplain ni lah. Saya pakai buat. Bukan macam buat. Ha? Ni, supervisor tak ada, penyelia tak ada, pegawai yang BDK tak ada. Mana semua? Nampak? Saya yang minta jalan ni repair. Takkan macam ni. Ni berair, mana boleh taruh klinik ni? Ni, Datuk Bandar tengok ni. Dia punya minyak, dia punya apa pun tak taruh banyak betul-betul. Nampak? Putih-putih lagi. Tak sapu minyak berapa banyak ni, curi berapa banyak ni, tengok. Nampak? Nampak? Ni tu, mana gam dia? Tak ada gam ah. Gam pun tak ada, apa pun tak ada. Nampak? Ini pun tak ada, nampak? Taruh lah. Nampak? Banyak sangat. Dekat pejabat saya tau. Malu je lah. Tengok. Minyak pun tak ada banyak. Apa ni? Apa nak jumpa minyak? Mana saya tahu ke dia? Yang ini pun, lepas saya tegur baru nak buat ni, nampak? Patutnya letak crusher run ke apa dulu. Letak crusher run, korek, bersihkan air dulu. Bukan pergi taruh tampal. Tak boleh macam ni. Kontraktor apa ni buat kerja macam ni? Pemantau tak ada. Ni macam ni cara turap berapa tahun, berapa bulan dia boleh tahan. Buat rugi duit kerajaan ni. Duit kerajaan ni duit rakyat. Sekarang dia nak letak juga, nampak? Walaupun minyak tak banyak. Jom tak nak cukup. Taruh lah tu. Mana boleh lekat bos? Taruh minyak mana? Minyak pun tak nak cukup. Minyak pun tak nak cukup. Sekarang dia pun taruh, tengok. Tengok, kalau saya tak ada tadi, dia taruh je. Tak melekat kan tu masuk kaki. Tak melekat oh, tak melekat. Tak melekat pun. Yang mana ni tak ada minyak ni? Saya nak tahu siapa pegawai yang in charge ni. Siapa pegawai yang in charge ni? Kau bayar, kau memang ah.